Hai, jumpa lagi masak apa kita. Kali ni saya nak masak sambal tumis guna cili api atau cili padi hijau. Okey. Ni udang harimau 700 gram. Ada 12 ekor. Okey. Ni bahan-bahan dia. Bawang besar 4 biji hiris, belacan. Okey, segenggam cili api hijau dan asam jawa, air asam jawa. Okey, ni saja bahan-bahan dia. Ada bahan-bahan lain saya akan bagi tahu kemudian. Okey. Jom kita ni sekejap lagi kita letak garam dengan serbuk kunyit. Okey, jom kita masak. Okey, ni saya dah letak serbuk kunyit. Kita gaul-gaulkan dia. Okey, cili ni kita kisar dengan belacan. Yang ni kita letak air. Yang ni tak payah kisar. Cili sahaja, okey. Okey, kita goreng udang. Sekejap dia goreng dah. Melecik, meletup. Oh, meletup. Okey, kita angkat. Kita masuk bawang, goreng bawang. Goreng bawang sehingga garing. Okey, saya bagi garing dulu. Sekejap lagi kita jumpa balik. Okey, dah garing. Okey, ni cili kisar dengan belacan. Ni cili padi kisar dengan belacan. Masukkan. Okey, garam secukupnya. Sedikit perisa. Perasa ke perisa? Perasa. Okey, ni udang yang saya goreng tadi. Okey, biarkan cili tu garing. Dah garing, sekejap lagi pun kita letak gula dengan asam jawa, air asam jawa.
cepat garingnya. Okey, kita letak air asam jawa. Jangan banyak. Okey, sekejap lagi jumpa balik. Sekejap lagi kita nak isi, nak letak gula. Okey, dah garing. Kita letak gula. 3 sudu lepeh-lepeh. 3 sudu kecil lepeh-lepeh. Jangan membukit. Sebab cili sikit. Okey, kita letak udang. Okey, biarkan udang tu sebati dengan cili tu. Dan kita jumpa balik. Sambal tumis udang dengan cili padi dah masak. Nanti boleh cuba air raya ke, kan dah muak makan rendang, boleh buat macam ni. Boleh tukar juga sotong, ikan, daging. Okey. Selamat mencuba resipi daripada Masak Apa Kita #mak. Jangan lupa subscribe, like dan share. Sebarang komen sila komen di bawah. Dah jumpa lagi dalam resipi. Assalamualaikum.